Keputusan pemilihan kepimpinan pusat PKR dijangka diketahui seawal jam 9 malam ini. Pengerusi Jawatankuasa Pemilihan Pusat, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berkata, keputusan itu akan diumumkan selepas selesai ucapan penggulungan Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita cuba di dalam sekitar kelancaran lah nanti perasmian. Sama ada selepas habis selesai penggulungan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun sebelum. Kita akan tengok lebih dia lah. Kalau siap cepat kita akan beritahu cepat. 251 calon bertanding bagi sesi kepimpinan pusat PKR 2025 hingga 2028. 104 calon bertanding jawatan Majlis Pimpinan Pusat, 85 calon Majlis Pimpinan Angkatan Muda Keadilan dan 62 calon Majlis Pimpinan Wanita. 22,809 perwakilan akan mengundi. 13,060 akan mengundi secara dalam talian, manakala 9,829 lagi secara fizikal.